Sebab antara sebab Tuhan ampun dosa dan peluang rezeki kita ialah memberi ruang kepada orang dalam salat, berdasarkan apa yang Tuhan sebut dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, bila mana disebutkan ataupun diperintahkan kepada kamu dalam satu majlis, para ulama tafsir sebut antara majlis itu maksudnya salat berjemaah. Yang kedua, majlis itu majlis ilmu. Beri ruang pada orang, maka beri ruang pada orang, Allah Ta'ala akan lapangkan kita. Antara bentuk cara Tuhan lapangkan waktu kita, lapangkan rezeki kita, lapangkan dada kita ialah memberi ruang kepada orang. Jangan menjadi orang yang makan ruang orang. Benda simple itu tuan. Dalam salat, beri sikit ruang pada orang. Dalam majlis ilmu, beri ruang pada orang. Apatah lagi di luar pada salat, di luar pada majlis ilmu. Menggunakan jalan awam, beri ruang pada orang. Bawa kereta bersama dengan pemandu-pemandu yang lain, jangan rasa jalan tu hak kita. Beri ruang pada orang. Tengoklah belakang, tengok depan, tengok kiri, tengok kanan. Kelajuan kita ni sesuai tau. Orang menyampah tak menyampah, kok laju sangat, kok pelan sangat. Itu semua bentuk memberi ruang dan memudahkan urusan orang. Itu semua termasuk daripada benda-benda yang melapangkan kita.